Ya. Hai semua, apa khabar? Bersama-sama dengan Muhammad Sufian Zuhair. Hari ni kita nak pergi perancangannya nak pergi jalan-jalan sikit lah di sekitar Kuala Lumpur ni. Di taman. Ya. Antaranya lokasi yang paling tidak mereka sabar-sabar, yang mereka tidak sabar untuk pergi. Lokasi terakhir kita pada petang ni iaitu insya-Allah Taman Tasik Titi Wangsa. Kak. Take 2. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni kita nak jalan-jalan sikit sebab diorang dah boring duduk rumah daripada pagi. Kita nak ke mana, Kak? Taman Titi Wangsa. Taman Tasik Titi Wangsa yang berwajah baru, tapi kita tak sempat lagi nak pergi ke sana. Dan hari ni insya-Allah kita akan cuba untuk sampai ke sana bersama-sama dengan siapa? Sengih pula. Bersama-sama dengan Mak Sofian. Hari macam mana hari? Hujan. Hujan? So macam mana? Tak tahu. Dah hujan. Cakap nak dulu. Tak nak. Tak nak. Mana je cik? Teruslah. Turun sini. Turun. Angkat tangan. Tak licin. Okay, Suri sekarang berada di Taman Tasik Titi Wangsa. Hai sikit. Dia walaupun dia dah mengantuk tapi dia tak hai jugalah. Ini first time datang sini selepas renovasi. Cantik ya Suri? Cantik? Best kat sini? Best lah, dia dah mengantuk dah. Suasana sekitar kat sini ramai orang, macam-macam permainan. Kenapa? Mak Sufian. So ada taman untuk budak-budak kecil, budak-budak sederhana besar dan budak-budak besar juga. Mami ngantuk. Mana mama? Ke Sufian? Jangan balik rumah ke? Anak? Jangan bawah tu kan terlanggar Kang. Lain Sufian kan terlanggar Kang.